So hari ni kita nak pergi jumpa Kabi apa? Kapibara. Jom. So hari ni kita pakai semua warna pink. Kat mana ni? Kat G2G dekat Maik. Okay, sayang tinggi lebih daripada 90 cm. TGV. Berapa yang? Dia campur rambut 170 ya. So kalau tak ada rambut 169 lah kot Tak apalah, lebih kurang lah tu. Jom Lisha. Kat tangan awak. Jom Lisha, jangan takut Lisha. Tak apa, papa ada Lisha, papa ada. Jangan takut. Tak ada apa. Bani. Tu Alisha pergi dekat sikit Alisha. Bani. Ini Bani. Tu Alisha. Tu bagi dia makan. Dia makan lah. So kita datang sini sebab tak ramai orang sangat kan. Wife introvert, so dia tak suka tempat yang high traffic. Dekat sikit Alisha. Alah. Dekat lagi Alisha, kesian dia. Ya Allah, kesian dia. Macam tu lah, macam Mami bagi. Sampai. Macam Alisa lah dia. Bagi lah. Alisha jangan lari. Alisha. Jangan makan sampai habis. Okey, simpan sikit Alisha, terus simpan. Alisha, raccoon. Macam tangan papa je, pendek je. Alisha bagi Alisha. Yeay. Macam tu lah Alisha. Alpaka sini best je. Wah. Roti boleh Alisha nak bagi tak? Weh, sabar. Alisha nak tak Alisha? Baiknya muka dia. Okay, yang ni lah kapibara. Cuba tengok. Habis bayar. Punya besar gila sayang. Habis bayar. Kuat lagi Alisha tak dengar dia. Habis bayar. Itu babi bara Alisha, kapibara. Happy tak Alisha? Habis. So benda ni kat Sedang, harga tiket dia sangat-sangat murah. So kalau korang nak bawa family time, so di sini best gila sebab dia tak terlalu besar sampai penat sangat. So dia pun tak ramai orang, so sangat private. So korang cuba komen love kalau nak bawa anak anda ke sini.